Kini hari ini kita telah menganjurkan satu program kebajikan dan kemasyarakatan di MTD Batu Gajah bersama-sama dengan semua penduduk-penduduk yang duduk di kawasan MDT ini. So saya ucapkan terima kasihlah khususnya kepada Datuk Dr. Jaswinder Singh, pengurusi Pertubuhan Pembangunan Insan Sikh Negeri Perak, dan juga seorang pakar mata di Hospital Bainun Permaisuri Bainun Ipoh, dan juga Ketua Kampung Saudara Chia. So kami telah terkejut apabila kami diberitahu bahawa ada kes-kes denggi di sini, sebanyak lebih kurang 7 kes. So saya pun telah berbincang dengan Datuk Dr. Jaswinder sebagai doktor. So it's very alarming situation di kampung ini, dan mereka kata bahawa tak pernah pemimpin-pemimpin yang telah datang selepas undi, khususnya pembangkang sudah pun menang pilihan raya yang lalu, dan mereka selepas pilihan raya mereka langsung tidak endahkan ataupun tidak peduli kampung ini. Telah pun hadir walaupun kita tidak menang di kawasan Batu Gajah. Kita telah pun berjumpa dengan ketua kampung dan telah panjangkan perkhidmatan kami lah untuk membantu mereka, khususnya dari segi perkhidmatan kesihatan oleh Datuk Dr. Jaswinder. Dan saya rasa gembira kenapa ahli-ahli majlis daripada Batu Gajah pun turut hadir dengan Jabatan Kesihatan dan juga dentistry dental di kawasan ini. So, kita datang sini memberi awareness lah, dengue awareness. So kita kena bersihkan kawasan halaman kita supaya wabak dengue dapat dihindarkan. Masalah kesihatan mereka, gigi mereka. So GST, so there's one more program GST, macam mengapa kerajaan telah implement GST. What is GST all about? Di pagi hari Minggu ni, so people sudah bersemangat bangun awal-awal pagi untuk berserta dengan kami. So kita boleh nampak semangat mereka dalam inilah untuk membantu kami, dan mereka rasa sungguh gembira. Dan saya nampak ramai yang datang, lebih kurang 300-400 orang penduduk-penduduk kampung di sini hadir bersama-sama kita pada pagi ini sejak pagi tadi. Saya juga saya juga pengurusi Pertubuhan Pembangunan Insan Sikh Perak, dan hari ini kami telah ke kampung baru MTD di Batu Gajah, di mana kami telah menganjurkan satu kem kesihatan saringan mata dan juga pemeriksaan darah tinggi, kencing manis dan BMI. Saringan mata ini akan dijalankan oleh saya sebagai pakar dengan pasukan saya Pertubuhan Pembangunan Insan Sikh Perak. Dan pemeriksaan kencing manis, darah tinggi dan BMI akan dijalankan oleh Jabatan Kesihatan Batu Gajah. Lebih kurang 2 minggu yang lalu, saya telah ke kampung ini bersama YB Cashwinder, di mana saya mendapati di kampung New Village ini terdapat ramai penduduk yang umurnya lebih daripada 50 tahun. So saya rasa saya telah berbincang dengan ketua kampung kawasan ini bernama Encik Kong, dan berbincang berkenaan dengan anjuran kem kesihatan, kerana saya rasa ramai pesakit atau ramai penduduk di kampung ini perlu saringan mata. Pada pagi ini saya nampak ramai yang hadir, lebih kurang 150 ke 200 orang, dan saya juga dapati ramai yang akan dirujukkan ke hospital Raja Permaisuri Bainun di Ipoh untuk rawatan susulan, dan matlamat tentu akan dicapai.